bagi pada government center. Itu kat India. Kalau kat Malaysia pula, we have different law. Kata sekarang ni kita boleh go on e-commerce. Okay. Tapi in future, kerajaan Malaysia boleh nak buat. Contohnya kalau e-commerce pun termasuk bawah KPDN. Boleh? Boleh buat. Tapi sekarang ni belum lagi. E-commerce tu tidak termasuk di dalam law di bawah AJL ataupun di bawah direct selling. Direct selling banyak cabang. Dia ada single level, multi level dan sebagainya. Tetapi apa yang ada di dalam business, justification saya, ingat kan? Saya selalu present macam ni. For example, orang tanya dengan kami, kenapa buka 3 kaki? Kenapa buat nampak macam direct selling kan? Because orang dah mental block, nampak bila berkaki dia, bercabang saja direct selling. Why? Is it true kalau macam tu mesti direct selling? Tak kan? Sebab apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, apa yang kita tengok, semuanya bernetwork. Setuju? Setuju kan? Betul tak? Sebab, contohnya macam ni. Ni meja. Ni kursi kan? Kursi ni saya punya. Office sebelah, ada meja kursi juga. Orang sebelah, tu dia punya. So dalam diagram, dia duduk macam ni. Ni S for bar, ni jiran saya. Ini kursi saya, ni kursi dia. Yang ini pula, pergi ke mana? Contohnya, my father is not your father. Setuju? Adik saya bukan adik you. Takkan kalau kita masuk panjang untuk kaki, bapak saya bapak you, adik saya adik you, isteri saya dia mesti bernetwork. Jadi kalau contoh, kalau kita present, bila kita nak jual barang, kita cuma letak dalam diagram. Sebab kalau kita tanya, kalau saya jual barang, saya nak letak dalam diagram yang itu saya yang jual, tak tahu mana. Mesti letak kat saya kan. Ini saya yang jual, itu dia yang jual. Jadi kita nak segregatekan to group sales pula. Kita yang design. Tak semestinya ada di sana. Contoh kita dapat company yang buat di luar, binary kan? Binary apa? Binary tak ada dalam AJL. It's not in AJL. Actually, KPDN boleh pantau company yang dia punya presentation Unilevel. Tapi dia buat binary. Bila dah termaktub dalam undang-undang KPDN, kita terikat, kita tak boleh buat binary atau trinary. Tapi bila kita online, all we are free to do anything. Syaratnya tidak ada benda yang bertulis dari syarikat, kita boleh jual apa saja. Tidak salah kan? Betul tak kita jual, kita jual perkhidmatan? Setuju kan? Dan saya nak reward pada orang yang beli produk yang you introduce. Tak ada. Tak salah. Kita tak ada deposit taking, kita betul-betul bagi services. Betul tak? Kalau orang kata, company you ni cuma syaratnya ni buat perkhidmatan. I buat. You please design the product like us. I boleh buka satu database berjuta-juta SMS yang dihantar. Dan semua ada phone number dan anda boleh call number tu secara random, betul tak ada orang tu terima SMS. Ada database kita simpan lock kan? Semua ada. So kita punya produk, kita bagi, kita ada course kita sendiri, betul tak bagi dia? We have our own server yang kita letak dekat LOG Park sekarang, about 10 terabytes. It's quite big. 37,000 anggota telah develop blog mereka sendiri. 37,000. That's big. Tempat lain kalau buat blog 3 bulan free. Betul tak? Jelas kena bayar kan? Kita forever. Free. Sekali je. So maknanya blog tu kalau tempat lain 3 bulan, lepas tu yang nak beli blog lain pula free, kena tukar ads. Betul tak? Ads you dah selesai. Lagi tu. Betul tak? Dekat sini, one time ads for blog bla 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 kan? Forever you use. One time je bayar. So that's our product that we sell actually. Orang yang jadi kita punya agent pula pergi khusus berapa ringgit? No. RM35 bos. The cheapest in the world. Cheapest in the world. Makan lagi ada, 5 jam lagi, ada modul lagi, aircon lagi, apa lagi nak? RM35. Sampai. Tempat lain 300-400 kan? So, law kat Malaysia ni is different. Indonesia lain. Indonesia ni kalau kita nak buat apa bisnes sekalipun, asal kata buat bisnes saja, mesti register. Kalau tak ada kita, tak boleh present. Orang yang tak ada kita, present terus gali. Betul tak? Yes. Tapi kalau tak ada kita, bagi saya akan urusan pelancong. Kalau you present business kan? Terus gali. Ada di Indonesia punya law. Different. Tapi dia ada law pula untuk undang-undang dah ada. Lepas tu you nak buat rapat umum kat luar lah. BOP. Tak boleh. Selagi tak ada suit. Betul tak? Bila siap baru boleh buat presentation. Let's say dia law. So kita kena follow itu. Yang law di Indonesia ni bukan AJL, tapi undang-undang untuk berniaga di sana.
Okay? Jadi semua tu dah dapat full license. Nanti kita akan paparnya di website. Ada dapat dia sikit. Dia di India pun nanti kita network explain sekejap lagi. Also about India. Okay? Okay kak? Okay, alright. Very clear.